Hai, Assalamualaikum. Video kali ini kita akan buat bab yang kelima iaitu kesimpulan, di mana basic untuk bab yang kelima ini hanya ada 3 sahaja iaitu pengenalan, kesimpulan dan juga penutup. Untuk bahagian kesimpulan, saya pecahkan kepada 2 supaya kita lebih fokus kepada setiap objektif, di mana 521 adalah objektif yang pertama manakala 522 adalah objektif yang kedua. Baik, untuk kesimpulan bagi objektif yang pertama, kita akan masukkan tajuk dia. Sebenarnya tajuk ini sama seperti 4 poin berapa tadi. Okey, ada yang tadi tu kan yang kita buat tadi. Jadinya di sini adalah objektif 1. Manakala 522 adalah kesimpulan bagi objektif yang kedua. Lepas itu kita masuk pada penutup. Awak simpulkanlah secara ringkas sahaja. So, itu sahaja bahagian kesimpulan. Pendek je, tak panjang pun. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Mungkin saya akan ajar macam mana nak tulis abstrak. Bye-bye.